gambaran ataupun lebih kepada strategi apa yang saya buat. So anda boleh follow strategi ini jika anda sesuai untuk anda, dan ada orang mungkin dia boleh ubah sesuai yang sesuai lah untuk anda punya strategi untuk menambah baik lah, ataupun ikut kesesuaian anda lah. Setiap orang adalah berbeza-beza strategi yang anda boleh gunakan. Okay? Yang mana kita kena faham strategi ni adalah sesuatu muslihat yang tak nampak. Okay? So ini saya kongsikan strategi yang saya biasa gunakan lah. Okay? Apakah strategi untuk rumah lelong? Okay, yang mana kita nak sama-sama belajar berkenaan teknik dan strategi untuk iklankan rumah lelong supaya boleh menarik orang kontak ataupun hubungi kita sebagai ejen lelong. Okay? So yang pertama adalah bagaimana kita nak iklankan rumah lelong. So ini adalah checklist yang kita nak sama-sama go through kejap lagi. Yang pertama adalah cara iklan rumah lelong macam mana. Nombor 2 berkenaan asas formula AIDA. Okay, macam contoh kita nak sediakan satu copywriting ataupun satu ayat iklan. So asas yang paling mudah yang kita akan gunakan adalah formula AIDA. So apakah itu formula AIDA? Kejap lagi saya akan kongsikan. Nombor 3 adalah berkenaan strategi iklan. So inilah strategi yang saya akan kongsikan. So daripada step pertama, apa kita kena buat supaya untuk next step tu jadi lebih mudah untuk long term punya business, insyaAllah. Okay. Nombor 4. So nombor 4 adalah teknik kita nak bina ayat iklan. So macam mana kita nak bina ayat iklan, dan saya akan kongsikan beberapa tool AI nanti untuk kita gunakan untuk cepatkan proses buat iklan. Okay. Nombor 4. Nombor 5 adalah strategi database. So macam mana kita nak gunakan database ataupun nak follow up database lah. Okay, macam mana kita nak gunakan database yang kita dah simpan ataupun data-data customer lah untuk nampakkan. Nombor 6 adalah strategi untuk follow up. Okay, kaedah follow up yang macam mana saya boleh galakkan ataupun cadangkan untuk lebih mudah untuk closing, insyaAllah. Nombor 7 adalah strategi automation. So bagaimana kita nak automatekan kita punya sistem lah. Okay. Cuma untuk akan datang lepas raya ni, saya akan jemput anda, khusus ya, siapa yang join squad ejen lelong, saya akan jemput anda untuk join satu kelas baru nanti saya akan kongsikan. Okay, kelas teknikal untuk wujudkan chatbot AI untuk ejen lelong. Okay, nanti saya akan namakanlah yang apa tajuk yang sesuai, cuma saya nak sampaikan bagaimana kita nak automation kan, yang mana kita nak jadikan kita punya WhatsApp ni akan ada satu assistant yang bantu balas jawab soalan customer lah, ataupun chatbot AI lah secara mudah dia. Okay, so itu lepas raya nantilah kita akan buat satu kelas khas untuk ejen lelong. Okay, so harap anda boleh join untuk belajar sama-sama dan kita praktis sama-sama, insyaAllah. Okay,